Saudara-saudari, Sekang Kim Siang dan rakan-rakan dari Kang Financial Advisory, CC Advisory. Ya, hari ini kita punya topik ialah sepasang suami isteri baru berkahwin, ya, dan beli satu rumah berharga 400,000. Pendahuluan 50,000. Bakinya 350,000 dalam financing dalam bank. Okey. Jika financing 30 tahun, kalaulah satu hari kehilangan suami, dalam aksiden kah, dalam penyakit, kehilangan suami, okey, perjalanan si isteri masih jauh. Okey? Kerana anak masih kecil. Ada satu anak. Anak masih kecil. Okey? Mau bawa anak sampai dewasa 20 tahun. Perjalanan masih lagi 20 tahun. Ya? 20 tahun, 30 tahun. Jadi, bagaimana kita cadang dia ambil satu MRTA untuk sebelum hujan siap sedia payung. Ya, jadi kita jemput Jerry. Mengulas sedikit tentang kebaikan ini MRTA. Ya. Okay, MRTA secara ringkas saja. MRTA ni Mortgage Reducing Term Assurance. Juga sama juga dengan takaful. Mortgage Reducing Term takaful. Kita lihat bank mana satu produk jual. Ada mau produk MRTA atau MRTT. Dua pun menggunakan plan yang sama. Okey. Maksudnya kalau isteri kehilangan suami. Kalau isteri beli rumah ini, kalaulah isteri hilang, suami saja, tak kira ke isteri atau suami, dua-dua pun mesti membeli MRTA. Tak tahu apa yang berlaku. Ini insurans ini, tak kira MRTA, MRTT, dua-dua pun memainkan peran yang bersama. Memainkan peran yang sama. Ini insurans ini, sekiranya suami meninggal, pembasahan boleh digunakan untuk membayar ke semua rumah berkenaan. Ya. Okey, isteri membeli kereta. Suami mesti membeli MRTT atau MRTA untuk isteri. Bila isteri sudah tiada, insurans ini boleh memeliharakan hutang kereta. Ya. Kita cakap pasal rumah. Sebab si isteri punya perjalanan masih ada 30 tahun. Dia punya journey, ya. Jadi dicadangkan beli satu MRTA, berbaloi kah? Jadi kalau berbaloi, kita ambil ini sebagai satu contoh. Banyak yang begini, banyak yang ini macam punya contoh-contoh banyak, ya. Jadi kita boleh ambil ini sebagai satu contoh, ya, yang mana belum ada ambil. Kita boleh tengok kita punya budget, kita punya budget, within the budget, beli satu MRTA supaya kalau ada apa-apa esok-esok, okey, isteri pun tidak susah. Jadi sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.